budakan parut PIE dan PIH macam mana ya? Produk untuk budakan parut PIE, PIH yang ni. Ataupun kalau awak dah pernah pakai yang ni, awak rasa macam tak sesuai dengan kulit awak boleh combine. Yang ni lagi best kalau combine ni. Awak boleh combine yang ni dengan yang ni. Yang ni untuk PIH. Lepas tu yang ni untuk PIE. Yang ni awak bukan saja dapat manfaat PIH awak pudar, tapi yang ni awak boleh dapat manfaat kulit awak toner dia semakin sekata. Lepas tu kulit awak satu muka akan jadi lebih cerah. Lepas tu tekstur kulit akan berkurangan. Kerana yang ni adalah ingredient glycolic acid. Kulit awak, bila awak konsisten lagi pakai, kulit awak senang untuk boost collagen. So nampak macam garis halus tu semakin berkurangan. Bila garis halus semakin berkurangan, kulit kita nanti bila kita semakin meningkat umur, kurang risiko kedut. Sebab kedut tu datang daripada garis halus yang ada sekarang ni. So bila kita dah cegah garis halus tu, ataupun ada garis halus terus kita treat dia dengan pakai glycolic acid, lama-lama nanti bila umur kita meningkat, nak berkedut macam mana sebab garis halus tu tak ada. Lepas tu combine dengan yang ni.